Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 9 Muharram 1448 dikenali dengan nama Hari Ashura. Hari Ashura bersamaan dengan 25 Jun 2026. Maaf, hari ini hari Tasu'a. 9 maknanya Tasu'a, esok Ashura. Jadi hari ini hari ke-9 Muharram, hari Tasu'a, hari yang kita digalakkan untuk berpuasa kembar dengan Ashura, untuk membezakan di antara puasa Yahudi dengan puasa kita umat Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa kita tambah Ahlus Sunnah tu? Sebab ada kumpulan lain pula hari Ashura besok mereka pukul tubuh. Dia pukul dengan tangan. Hak agak pondan sikit pukul dengan tangan, usin. Tu. Kalau hak berat benar penyakit, dia pukul dengan besi. Dia pukul belakang dia sampai berdarah-darah. Itu dia panggil hak tu, hak kuat sikit dia punya topuknya. Sebab agama apa pukul tubuh? Agama apa seksa diri? Di antara maqasid syariah kita ni menjaga nyawa, jaga kita punya tubuh badan kita, jaga otak, jaga dia punya harta benda. Dia duduk main pukul tubuh. Jadi berlawan dengan syariat. Dalam Islam pula tidak mengajarkan kita al-ma'atim, duduk berduka cita kepada kematian orang yang lama-lama, itu tak ada. Jadi perbuatan yang dibuat oleh sekumpulan manusia pada hari Ashura pukul tubuh, itu satu bid'ah yang mungkar, yang ditegah oleh syarak. Maka jangan kita ikut permainan itu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berpuasa, selamat berpuasa. Yang tak puasa lagi, dia tak minum air lagi, tak makan pagi ni, silakan niat sekarang. Boleh. Lagi siapa ke tengah hari ni boleh niat lagi. Tapi syarat jangan makan lagi lah. Kalau dia dah minum air dah sebuah hari, baru terlupa nak niat, no. Jadi kita boleh niat sekarang. Bagi yang belum berpuasa, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, yang hakiki, yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada tafsir kita. Sambungan tafsir kita surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 58, 59, 60. Di mana dalam ayat yang mulia ini, 3 ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala nyatakan bahawa orang-orang yang kufur, ingkar, lawan Allah, menentang Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. La mahalata, tak boleh lari lagi. Mereka akan dibinasakan oleh Allah, tak boleh lari lagi. Kena. Kemudian puak-puak kafir buat provokasi. Provokasi minta Nabi SAW bawa mukjizat yang pelik-pelik. Bukit Safa minta jadi emas. Telaga Zamzam kecil tak mau tali air di Mekah ni. Kita boleh pakai mandi-mandi healing kat situ. Dah. Sembelih huta BBQ dekat tali air tu. Apa lagi nak? Kering kontang bumi Mekah hijau. Maka Allah Ta'ala tidak layan permohonan mereka. Sebab apa? Ditolak permohonan provokasi kafir mukjizat,
Sebab Allah kata umat dulu bila minta mukjizat datang, dia lawan, mati habis. Jadi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat dia rahmatan lil alamin, maka Nabi tak layan. Biarlah mereka tak beriman lagi dengan permohonan itu, mudah-mudahan dia terima satu hari nanti. Maka Allah Ta'ala hantar mari segala peringatan-peringatan itu untuk apa? Untuk menakutkan orang-orang yang derhaka, yang kerah kepala, yang tak reti bahasa. Kemudian Allah nyatakan bahawa mukjizat Isra' dan Mi'raj, Nabi kita berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dia tengok macam-macam, dia jumpa dengan roh para anbiya alaihissalatu wassalam, dan Nabi kita Mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dia tengok amin ayati rabbihil kubra, tanda-tanda keagungan Allah itu. Kemudian bila Nabi balik cerita ke orang Mekah panik, orang Mekah perli, semua itu menjadi fitnah pada mereka. Dan juga dalam Quran menceritakan pokok makanan ahli neraka juga menjadi fitnah. Makan apa dalam neraka? Dalam api mana ada pokok? Jadi ini ujian ini batu uji. Allah nak tengok kepercayaan orang kepada perkara yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukaddimah ringkas. Mari kita baca ayat. Pelajar-pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 563. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Allahu Akbar. Tengok tafsir ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Dan tiada sesebuah negeri pun melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat, au mu'azzibuha azaban syadidan, ataupun kami menyeksa penduduknya dengan azab seksa yang berat bila mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini seksa ini berlaku bila? Apabila mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kana zalika fil kitabi mastura. Yang demikian itu adalah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz yang telah digezek oleh Allah Azza wa Jalla di azali lagi, bahawa min sunnatillah, daripada ketetapan Allah Azza wa Jalla, mana-mana orang yang derhaka binasalah dia. Mana-mana orang yang derhaka setelah dihantar mari Rasul, mereka lawan, mereka kerah kepala, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah kita orang beriman, jangan cari pasal, jangan tunjuk kerah kepala. Kita tunjuklah kita ni sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang taat kepada arahan Allah, yang terikat dan mengikut sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, munasabah ayat ini jelas. Dalam ayat-ayat yang lepas Allah nyatakan tentang bagaimana puak-puak yang mengingkari kebangkitan semula. Tak percaya dia. Siap dengan buat lakonan lagi, bawa tulang reput mari hancurkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punyalah sombong, angkuh, action kata orang,
nak tunjuk dia ni engkar sangat. Kemudian mari pula puak-puak kafir pula menggunakan al-wasilah, bertawassul dengan hamba-hamba Allah Ta'ala, malaikatnya, dengan jinnya, dengan Nabi Isa-nya, dengan Uzairnya. Konon-kononnya mereka ini menjadi perantara di antara mereka dengan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang kafir, semua yang engkar, itu nama dia musyrikun, orang-orang yang ditolak dia punya pegangan. Datang ayat ini, Allah Ta'ala bagi amaran secara amali depan mata, iaitu apa dia? Orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, dua hukuman dijatuhkan. Dua hukuman dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hukuman yang pertama, iaitu dia panggil azab istisal. Apa nak azab istisal? Maknanya total, binasa habis, mati belaka pok dia. Orang Kelantan kata tak meninggal baka. Tak meninggal baka, maknanya mati habis. Seperti kaum Nabi Nuh yang kafir tenggelam habis. Kaum Nabi Lut balik bumi. Banyak lagi kaum-kaum yang dibinasakan, kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain. Ataupun dia panggil azab, tengok, au azaban au mu'azzibuha azaban syadidan, ataupun Allah Ta'ala timpa ke atas mereka azab yang berat sebagaimana yang berlaku kepada kafir. Apa dia berlaku, iaitu mereka ditimpa, diuji oleh Allah Ta'ala dengan peperangan, mati, ramai hak mati, ramai hak mati, ramai yang sudah ditawan, dan macam-macam lagi. Dia panggil azab juz'i, separuh ataupun bertempat. Jadi kita tak mau dua-dua lah, azab semua atau azab juz'i, semua tu perkara yang menakutkan, yang membinasakan, yang merugikan hidup kita di atas dunia. Di akhirat berat lagi lah tanggungannya yang akan ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Jadi jelaslah kepada kita ini. Jadi ayat ini tahdid, amaran keras kepada geng-geng yang derhaka. Kamu jangan mengulangi sejarah buruk yang dibuat oleh kafir dulu, yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu munasabah. Kita pergi kepada tafsir. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Ay wa ma min qaryatin minal qura illa sanuhliku ahlaha bi'azabil istisal qabla wuqu' yaumil qiyamah. Mana-mana kafir yang menentang Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi negeri itu negeri mana? Negeri mana itu? Ulama tafsir berbincang. Ada kata al-qura di sini, iaitu al-qura al-kafirah az-zalimah, negeri kafir yang zalim. Negeri mana? Mana-mana saja. Lebih terbuka dia punya, lebih terbuka. Mana-mana negeri yang kafir yang zalim, maka kami akan binasakan. Ada juga ulama mengatakan bahawa negeri Samud, diar kaum Samud, diar kaum Ad, diar kaum Lut. Yang penting dua-dua lah kita kata, yang dinamakan dan yang tidak dinamakan. Asalkan dia zalim, syirik, kufur, menentang Allah, lawan Rasul, maka binasalah mereka. Itu satu ancaman yang berat. Yang kedua, au nu'adzibuhum azaban syadidan, ataupun Allah Ta'ala timpa ke atas mereka azab yang berat, diserang oleh musuh, kalah dia, ataupun diserang oleh wabak penyakit, atau diserang oleh kemarau, mati kering, buat dia tak ada makanan, dan macam-macam lagi bala. Wazalika bisababi kufrihim au isyanihim, dengan sebab mereka kufur atau mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi puncanya sebab mereka kufur atau mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dua ni tak boleh lepas, mati total ataupun mati separuh. Yang pentingnya jangan buat derhaka kepada Allah Azza wa Jalla.
Syekh Ibnu Juzai contohnya, dia kata yahtamilu hadzal halaqu wajhaini. Kebinasaan ini berlaku melalui dua dimensi. Yang pertama bil mauti wal fana. Mati habis buat dia tu. Mati habis buat dia. Ataupun dengan kebinasaan negeri dia tu. Mari bala bencana, mari apa. Jadi kita mengatakan dua-dua itu binasa. Dua-dua itu binasa, sama ada total atau sebahagian. Baiklah, kita pergi kepada ayat seterusnya. Kana dzalika fil kitabi mastura. Kana dzalika fil kitabi mastura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sesungguhnya yang demikian itulah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Maknanya Allah Ta'ala ada gazet sebelum dijadikan dunia ini, sudah digazet bahawa mana-mana kaum yang menentang Allah, lawan Rasul, mereka akan dibinasakan. La budda min wuqu'ihi la mahalata, mesti akan terjadi, tak boleh lari lagi. Jadi kita ingatlah bahawa bala mari hasil daripada perbuatan orang yang tak dengar kata. Dalam peristiwa yang menyayatkan hati yang sedang kita baca malam-malam Jumaat, ingat dah, melalui kitab kita, apa nama kitab? Ar-Rahiqil Makhtum. Dan dalam ni pun ada, dalam kitab Madinah ni pun ada. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum kita sedang baca peristiwa yang menyayatkan hati, iaitulah peristiwa Ghazwati Uhud. Oleh kerana sebahagian daripada tentera pemanah ingkar, langgar arahan Nabi SAW. Nabi kata mu jangan tinggal tempat ni. Ada yang tinggal, ada yang lari turun, maka Allah bagi darsun qasiyatun, suatu pengajaran yang besar, yang keras. Ramai di kalangan sahabat sudah mati, lebih kurang berapa mati? 70 orang mati syahid. Nabi sendiri selalu berdarah muka, patah gigi, Allah, berdarah muka dia. Punca tak dengar kata. Allah tunjuk selalu bayar cash atas dunia ni. Cuma di akhirat mereka dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebab mereka itu pejuang Islam, semua silap teknikal. Kita pun jangan duduk kecam para sahabat yang tersalah langkah dalam peperangan Uhud. Kita mengatakan mahaulai minas syuhada, mereka dikira sebagai orang yang mati syahid. Allahu a'lam. Baik, kita pindah kepada ayat 59. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan tiada yang menghalang kami dari menghantar turun mukjizat-mukjizat yang mereka minta itu, melainkan kerana jenis mukjizat itu telah didustakan oleh kaum-kaum yang lalu. Dan di antaranya kami telah pun memberikan kepada kaum Samud unta betina Nabi Saleh sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Lalu mereka berlaku zalim kepadanya, dan biasanya kami tidak menghantar turun mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk menjadi amaran bagi kebinasaan orang-orang yang memintanya kalau mereka tidak beriman. Apa cerita ayat ni? Cerita ayat ni lebih daripada suatu provokasi. Betul itu, provokasi yang dibuat oleh Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada provokasi, ya. Apa cerita? Sebab nuzul, sebab turun ayat ini, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Sa'ala ahlu Makkah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam
an yaj'ala lahumus safa zahaban. Puak-puak kafir Mekah mari jumpa Nabi sallallahu nak minta Bukit Safa. Bukit Safa ni banyak peristiwa yang berlaku di situ. Tuan-tuan tengok dalam buku yang saya usahakan ni, tajuk dia Safa, nah. Sebab dalam buku ni kita letak setiap tempat ada cerita, ada hikayat. Peristiwa di Bukit Safa tajuk dia. Jadi bila puak-puak kafir ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi jadikan Bukit Safa tu zahaban, jadi emas. Au wa an yunahhiyal jibal anha. Ataupun bukit-bukit dekat Masjid Haram ni, sempit kawasan ni, tak jauh sikit. Nak tolak bukit ke jauh. Kita nak buat medan luas ni. Jadi macam. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW minta dengan Allah, ya Rabbi, puak-puak Mekah ni kata, kalaulah kita beri permohonan mereka nak Islam, nak percaya, nak ikut Nabi. Nabi ni SAW sangat tamak dia nak orang Mekah ni masuk Islam, nak menyelamatkan mereka daripada api neraka, nak menyelamatkan. Maka Allah Ta'ala jawab pada Nabi SAW, in syi'ta an tasta'niyahum. Nabi kata, Allah kata Muhammad SAW, kalau kamu sabar, tangguh dululah permohonan ni, ataupun aku beri, ingat balik, fa in kafaru fa uhliku, aku beri Bukit Safa tiba-tiba kuning jadi mah, mereka kafir, aku akan binasakan semua sebagaimana binasanya umat dulu. Bila Allah Ta'ala bagi amaran gitu, baginda Nabi sallallahu alaihi yang bersifat rahmatan lil alamin terus menjawab, la bal asta'anni bihim. Nabi kata, tak apalah, saya sabar, tak gopoh, kita tunggu mereka dapat hidayah, mereka masuk Islam. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, bahawa bukan aku tak boleh luluskan permohonan, boleh je, tetapi kalau mereka engkar, mati habis. Maka Nabi SAW bersifat rahmatan. Nabi kata, tak apa, nasta'ani, kita tangguhlah dulu permohonan ini sehingga sampai kepada saat, sampai waktu dia. Allahu Akbar, rahmatnya Nabi. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa Nasa'i fi Sunanil Kubra dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Tengok ulama tafsir kata apa kepada ayat ini. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidaklah menghalang kami untuk meluluskan permohonan kafir ini, Muhammad sallallahu, kecuali pengalaman umat dulu bila mereka minta dengan nabi mereka mukjizat, Allah turun bagi mukjizat, mereka kafir, mati habis. Macam mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak layan ke tak layan? Maka Nabi memilih tak layan. Tak apalah, Nabi kata sabarlah, biar dia cabar aku, tapi jangan Allah binasakan mereka. Itu sifat Nabi, sayang dia kepada umat, nak menyelamatkan mereka daripada api neraka, nak menyelamatkan mereka daripada api neraka. Kita pendakwah pun begitulah keadaan, nak selamatkan umat ini daripada api neraka, nak selamatkan umat ini daripada terjebak dengan ajaran sesat yang pelik, nak selamatkan umat ini daripada terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang risiko besar, sama ada pergi kepada syirik, pergi kepada benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah dan mungkar. Maka itu kerja para pendakwah yang jujur, yang ikhlas, yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja kita, bukan kerja kita nak membid'ah, nak mengeluarkan orang ini daripada syurga, tidak, tapi nak menyelamatkan mereka daripada terjebak dengan disentuh oleh api neraka. Itu sepatutnya lah. Kemudian Allah bagi contoh, wa atayna samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Allah kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada contoh, dan di antaranya kami telah pun memberikan kepada kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh.
Wa ila samuda akhahum salihah. Satu lagi kaum Ad, nabi mereka Hud. Ingat balik. Kena ingat sentiasa ni pelajar-pelajar kita ni. Fakta duk dalam kepala sama. Ad, Samud. Kaum Ad, nabi dia siapa? Hud. Kaum Samud, nabi dia Saleh. Allah Ta'ala beri kepada mereka unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Bui maknanya. Apa jadi? Fazalamu biha, lalu mereka berlaku zalim kepada unta itu, mereka sembelih. Habis lah. Tengok munasabah ayat ini. Bila mereka minta cadangan ataupun lebih pada provokasi nak minta Nabi SAW bawa apa? Bawa mari mukjizat, maka Allah bagi contoh di sini, aku dah layan. Aku dah beri permohonan umat dulu. Mereka binasa, mereka lawan, mereka binasa. Allahu Akbar. Maka asaruhum, kesan-kesan negeri mereka masih ada lagi sampai hari ini. Negeri kaum Samud ini di mana duduk di, orang panggil sekarang ni Madain Saleh. Madain Saleh ataupun disebut dengan nama Al-Hijri. Hijri. Ikut orang putih dia tulis Hijri. Apa dia? Al-Hijri dengan ha. Al-Hijri. Kawasan ini duduk di satu mantiqah di bawah Gubernur Madinah, nama dia Al-Ula. Alif lam ain lam hamzah lam alif. Ain lam alif. Al-Ula. Kalau tengok dalam internet tu ada Al-Ula. Jadi peninggalan mereka masih ada dan tempat mereka dibinasakan itu sekarang ni kosong. Pihak pemerintah negara Arab Saudi dia tak buat bangunan dalam tu, kosong. Sebab ada hadis Nabi kita larang tinggal di situ. Kalau kita lalu nak pergi tengok, kena pergi tengok dengan ibrah. Tengok dengan mata, tengok dengan hati. Di sini tempat orang yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sebab ini. Jadi baik. Itu munasabah. Tafsir kata wa ataina samudan naqata ayatan wa hujjatan wa hidihatan. Sepatutnya bila mereka Allah Ta'ala terima permohonan mereka nak kepada mukjizat ni, patutnya dia syukurlah, dia terimalah mukjizat. Dak nyagi jadi kafir pula dah. Bila sudah jadi kafir, apa jadi dengan mereka? Tengok ayat ini, pelajar tanda ditafsirkan dengan ayat surah Al-A'raf ayat 77 78. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Hei, ketua penjaga dia ada 9 orang. Ketua dia nama Qudar, Qaf Dal Alif Ra, Qudar bin Salif. Dia pergi sembelih unta Nabi Saleh. Pak mati unta. Sudah sembelih dia cabar. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Saleh, mati dah untamu, mari. Mu kata nak azab apa, silakanlah. Bila dia cabar, tak ada seminggu, biasanya 3 hari je lah. Fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Berlakunya goncang bumi, letusan suara tempikan yang begitu dahsyat, mati bergelempangan habis buat dia. Sebab dia duduk dalam bukit. Dia duduk dalam bukit. Jadi bila duduk dalam bukit, maka suara lah yang paling sesuai, sebab suara ni letusman masuk dalam bukit, pecah habis telinga, mati bergelempangan habis buat dia. Allahu Akbar. Dalam ayat surah Asy-Syamsi ayat 13-14, Allah bila puak-puak dia ni nak kacau unta, Nabi Saleh nasihat. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Saleh kata, Samud, ini unta Allah ni, mukjizat ni, mu jangan kacau dia. Dia nak minum air, bagi dia minum, lepas tu minum susu dia. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Mereka dusta, mereka sembelih Nabi, sembelih apa ni unta Nabi Saleh. Berdatanglah bala bencana,
datanglah bala, maka mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu kebinasaan yang cukup berat. Baik, Allah kata wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Semua tanda-tanda ayat yang Allah Ta'ala beri itu untuk menjadi pengajaran dan iktibar, untuk menakutkan manusia yang derhaka kepada Allah supaya mereka beriman, meninggalkan dosa dan maksiat. Nabilah kita tengok nota di bawah, nota 649. Kaum musyrik meminta Nabi SAW supaya membawa mukjizat kepada mereka. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini menerangkan bahawa mukjizat yang diminta itu tidak akan diturunkan kerana akibatnya sangat buruk kalau mereka tidak juga beriman. Kaum kafir dahulu telah mendustakan mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul masing-masing dengan permintaan mereka, seperti kaum Nabi Saleh dengan untanya, maka mereka akan dibinasakan seluruhnya. Dia panggil azabul istiqsal, total dia punya mati. Satu negeri dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dosa yang mereka lakukan itu. Itu cukup dahsyat. Baiklah, cukup kalau kita nak dengar cerita panjang lagi lah. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Dan ingatlah, tatkala kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya. Tuhan tahu belaka. Dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Quran, dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran. Maka sesungguhnya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kufur yang melampau-lampau. Kau kafir ada, kau bengong ada, lepas pada tengok mukjizat, lepas pada tengok amaran. Itu tanda orang kerah kepala. Baik, munasabah jelas lah. Apabila mereka minta mukjizat, mereka mari cabar Nabi SAW, maka Allah Ta'ala bagi amaran kepada mereka bahawa aku tahu belaka tu, mu tak sedut cabar aku lah. Dan aku bagi ujian kepada kamu melalui dua dimensi. Ujian melalui Nabi kita Isra' dan Mi'raj yang di luar kotak pemikiran. Lebih-lebih lagi pada masa itu tak ada orang yang boleh berjalan satu malam pergi ke Baitul Maqdis. Kalau zaman kita ni ada jet, ada Boeing, ada ni boleh pergi. Zaman itu tak ada. Tiba-tiba Nabi boleh buat. Pelik. Lebih berat daripada itu lagi, ujian bila Nabi kata dia naik ke langit. Allahu Akbar. Mana ada roket masa tu? Kalau ada roket berapa jam nak naik? Nabi kita naik satu malam balik. Itulah dipanggil ujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Maki tafsir ayat ini Allah kata wa iz qulna laka wa iz qulna yanaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Taala itu meliputi semua ilmu dia, kudrat dia kepada manusia semua. Tuhan tahu belaka. Allah Taala tahu belaka. Jangan cabar Tuhan, jangan cuba nak lawan Allah Azza wa Jalla, jangan cuba derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota di bawah 650. Yakni sekalian manusia adalah terletak dalam genggaman kuasa Allah dan pengetahuannya. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu berasa bimbang terhadap orang-orang kafir musyrik
yang menentangmu kerana mereka akan tewas akhirnya. Tak sedut lawan. Jadi nak ceritanya kafir lawan Nabi, Allah kata Musa lawan, mu lawan apa dia tu. Ayat ini tanda pelajar ditafsir dengan ayat surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Rasul menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Jalankan tugas. Allah jagamu daripada gangguan manusia. Alhamdulillah. Seterusnya ayat, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan semua hokmu tengok dengan matamu, sebab Nabi kita Isra' dan Mi'raj dengan tubuh dan jasad. Kalau dengan ruh saja orang panggil mimpi. Tak pelik orang mimpi. Siapa-siapa boleh mimpi. Mimpi betul boleh, mimpi karut boleh, mimpi tipu boleh. Orang nak scam macam mana mimpi. Nah, tapi yang Nabi kita tengok bi ummi ainaihi, dengan dua mata dia yang celek, bukan dengan mimpi. Pada malam Isra' dan Mi'raj, belik-belik benda ni, maka itu menjadi ujian kepada manusia. Manusia payah nak percaya. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsir dengan surah An-Najmi ayat 11 hingga 18. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, apa yang Nabi tengok itu bukan dusta. Afatumarunahu ala ma yara, mu tak percaya dia tengok. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, Nabi tengok malaikat Jibril dengan rupa dia yang asli di sidratil muntaha. Ma zaghal basar wa ma tagha, mata Nabi duk tengok ya kepada benda yang depan dia tu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, Nabi tengok tanda-tanda Allah SWT yang sangat agung, yang sangat besar, yang menambahkan menambahkan kekuatan dan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak berbelah bagi. Tengok. Jadi Allah kata apa? Semua itu menjadi ujian manusia. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia baca ayat ni, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, qala hiya ru'ya ainin, Nabi tengok dengan mata dia. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi pada malam Isra' Mi'raj ke Baitul Maqdis, macam-macam Tuhan tengok, Tuhan tunjuk. Dan waktu dia Mi'raj naik ke langit, macam-macam pula dia tengok. Maka itu menjadi ujian kepada manusia. Manusia ni pelik-pelik dia tu, manusia ni pelik. Apa dia ujian? Tengok nota 651. Yakni apa yang telah berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah disaksikannya dengan mata kepala pada malam Isra' dan Mi'raj itu adalah menjadi ujian bagi manusia, sehingga banyak di antaranya yang kafir dan yang lemah imannya lari, tidak mempercayainya dan mengejek-ngejek. Orang yang lemah iman lari. Pasal itulah bila berlaku kes ni, kafir dengar Nabi duk cerita dia pergi Baitul Maqdis malam, ada yang lari pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ya Abu Bakrin. Abu kata, ya. Ish indak, ada apa ni? Sahabatmu tu dekat Kaabah tu, duduk waktu biar cerita pelik tu. Apa dia? Dia kata dia pergi Baitul Maqdis malam. Lepas tu hari ni balik sini. Pelik. Abu Bakar kata apa? In qala faqad sadaq. Allahu Akbar. Abu Bakar tak bergonjang iman dia. Seteguh bukit besar, Bukit Safa dengan Bukit Marwah yang besar, Jabal Abi Qubis, tak beraya iman dia. Abu Bakar kata, la in qala faqad sadaqa. Kalau Nabi kata, benarlah tu. Orang Kelantan kata, nunginyo. Orang yang nak pergi provokasi Sayyidina Abu Bakar, tak jadi Abu Bakar. Nah, itu satu ujian. Dalam ayat ini juga ujian. Allah kata wasyajaratal mal'unata fil Quran, dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Quran. Apa dia? Tengok nota di bawah. Yakni pokok zakum. Nota 652. Yakni pokok zakum yang tumbuh dalam neraka
dan buahnya menjadi makanan ahli neraka. Na'udzubillah. Kata belaka, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Makannya dia zakum, buah berduri pahit. Ini juga menjadi ujian bagi manusia kerana orang-orang kafir tidak percaya bahawa ada pokok yang boleh tumbuh dalam api. Pelik. Pokok dalam api mesti hangus, terbakar. Nak kata apa? Itu semua ujian. Kita ni banyak benda kalau kita mikir dengan otak tak jadi. Bila otak kita ikut wahyu, tenang. Jadi pasal itulah dalam agama ni tak boleh kita ikut otak. Kita kena ikut wahyu, barulah bila mari wahyu, barulah kita fikir dengan otak kita. Kerana itu ada ulama tulis kitab Dar'u Ta'arudil Aqli, menolak pertembungan di antara akal yang waras dengan dalil yang soreh. Quran dengan sunnah ni tak akan bertembur dengan akal. Kalau akal tembur tu, hadis tu palsu jawab dia. Itu je molek. Alhamdulillah. Jadi pokok zakum ini menjadi fitnah kepada kafir. Dia kata mana boleh, berapa dia ada pokok dalam api. Pelik apa lo ni orang jumpa api duduk dalam laut, di bawah laut nak ada api. Kalau nak kira agak tak ada dalam apinya, dalam air, api nyala dalam air. Macam-macam cerita. Akhir ayat Tuhan kata, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran, maka semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau-lampau. Kekufuran yang melampau. Nak kata apalah. Baiklah, Allahul Musta'an. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas. Kita pergi al-fawaid. Al-fawaid al-ilmiyah wal fawaid at-tarbawiyah. Faedah yang pertama, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Mana-mana negeri yang derhaka, yang kufur, yang keras kepala, lawan Allah, derhaka pada Rasul, mereka akan dibinasakan. Sama ada binasa itu dipanggil total ataupun istiqsal ataupun binasa secara juz'i. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla, cepat atau lambat. Ada waktu cepat, ada waktu lama baru jatuh hukum ke atas negeri yang derhaka itu. Mana lagi kuat dia derhaka, lagi cepat dia binasa. Lagi keras dia punya penentangan, lagi dahsyat dia punya hukuman. Begitulah keadaan. Sebab dan hukuman itu awak mari pula mengikut suasana situasi setempat. Kaum Nabi Lut, oleh kerana dia buat bendanya di luar tabi'i, maka azab dia pula luar biasa. Balik bombing, lontar dengan batu, dahsyat. Dia punya azab. Mari puak-puak Nabi Saleh duduk dalam bukit, Allah hantar mari letusan suara. Kaum Ad duduk di atas bukit, Tuhan mari hantar mari angin. Jadi kebinasaan tu berlakulah. Apa yang berlaku tu berlaku. Jadi Allah Ta'ala pilih manusia yang celaka, maka mereka dibinasakan. Marilah kita jadi orang baik. Semoga kita selamat di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berpindah kepada al-faidatus tsaniyah. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Allah kata apa? Kami tidaklah menghalang kami untuk menurunkan mukjizat yang diminta oleh puak kafir itu, tetapi sebagai pengajaran kepada umat dulu yang telah melakukannya. Nabi mereka minta dengan Allah, layan permohonan mereka seperti Saleh dengan kaum dengan unta dia, maka mereka akan dibinasakan. Kata ulama tadabbur, dia kata ayat ini, tengok Al-Qassab dalam kitab di An-Nukat Ad-Dalah 'alal Bayan, mengatakan ayat ini dalil, menjadi dalil kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu dibinasakan, umat Muhammad selamat. Sebab apa selamat? Sebab Nabi dia memilih jalan
sabar, tenang, tak apalah engkau nak provokasi, engkau nak hina aku, engkau nak perli aku, tapi yang penting tak datang azab yang membinasakan kamu semua. Maka Nabi SAW mengambil jalan yang begitu tenang untuk keselamatan umat dia sepanjang zaman. Tapi walau macam mana pun, azab secara juz'i tetap berlaku. Azab secara juz'i tetap berlaku, sebagaimana sebagai satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Tuhan nak ingat, ingatlah. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini, jadi itulah timbul orang tanya, kenapa Tuhan tak layan permohonan ni sedangkan mereka janji nak beriman? Sebab syarat Allah Ta'ala terima, tanda ni, syarat Allah Ta'ala terima permohonan dengan syarat kalau tak beriman mati. Maka Nabi yang bersifat rahmatan alamin tak mahu benda ni terjadi, maka Nabi tangguhkan dulu supaya mereka selamat. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah kata apa? Wa ataina samudan naqata mubsiratan wa ataina samudana. Kami mari contoh di sini, iaitulah apa yang telah berlaku kepada kaum Samud. Kaum Samud. Jadi salah satu daripada contoh kaum Samud. Kaum Samud ni masih ada, masih lagi peninggalan mereka masih ada, di nama dia Al-Hijri, duduk di bawah mantiqah Al-Ula. Mantiqah Al-Ula. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat ni, masih lagi yang ketiga, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Allah kata, aku turunkan ayat ini untuk menakutkan kamu. Sepatutnya begitulah, manusia ni sepatutnya begitu. Tapi apa boleh buat? Bila turun ayat, mereka makin kerah kepala, makin tak dengar kata, makin tak erti bahasa. Ini berat ni ya. Makin tak erti bahasa. Kita orang beriman, janganlah bila jumpa benda yang pelik-pelik ni, sepatutnya letak depan mata kita pengajaran, letak depan mata kita iktibar, letak depan mata kita apa yang kita boleh belajar daripada kebinasan umat dulu, untuk kita menyelamatkan kita daripada binasanya selepas daripada ini. Allahu Akbar. Jadi orang dulu dia nak tengok benda magic, nak tengok. Pasal itulah Allah Ta'ala layan umat dulu mengikut cita rasa mereka. Contohnya umat Nabi Musa. Mengikut dari kitab tafsir, umat Fir'aun ni suka main sihir. Maka Allah hantar mari mukjizat Nabi Musa macam sihir. Bukan sihir, macam sihir. Tiba-tiba dia belawai ruang tu, kalah pok dia. Ahli sihir tahu bahawa Musa tu bukan sihir. Lepas tu dia boleh telan habis, boleh telan belakang berapa dia, apa saja yang Allah Ta'ala letak boleh telan. Maka kita mengatakan bahawa itu bukan sihir. Kalau sihir dia tak boleh telan sama dia. Sihir tak makan sihir. Sihir dia tak boleh makan sihir. Jadi kita kena ingatlah. Baiklah. Yang keempat, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Hak Nabi dibawa Isra dan Mi'raj, ayat yang pertama kita belajar dulu, subhanallazi asra bi'abdi, baru mari ayat ni. Tuhan kata apa? Hak aku tunjuk pada kamu ya Muhammad sallallahu pada malam Isra dan Mi'raj adalah merupakan ujian dan ikhtibar kepada orang-orang yang ada depan Nabi. Orang yang beriman bertambah kuat, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah diberi gelaran title As-Siddiq, Siddiq hazihil ummah, orang yang paling benar bagi umat ini, Sayyidina Abu Bakar. Sebab tadi cerita ni kan, waktu kafir mari jumpa dengan Nabi kita turun daripada Mi'raj ni, kita dah sebut dalam cerita ni, dekat Bukit Safa tu, dekat dengan Nabi duduk Mekah, duduk dekat dengan Kaabah, dia mari. Maka dia orang pergi cari Sayyidina Abu Bakar, nak cerita pada Nabi. Abu Bakar kata, la in qala faqad sadaq, kalau dia kata betul, ada hak jenis lemah-lemah iman. Apa ajaran pelik gini ni, apa Muhammad ni, tak boleh percaya dah.
Mari cerita pelik-pelik pula dah. Jadi dia orang lari. Hak kafir, tepuk kepala, pelik. Jadi itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Ibnu Abbas kata, apa yang ditengok oleh Nabi adalah merupakan ujian. Dia baca tafsir ayat ini. Jadi ayat ini Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Allah kata apa? Wasyajaratal mal'unata fil Quran, dan pokok yang dilaknat dalam Quran. Dalam Quran itu sebut satu pokok, nama dia Zaqqum. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 Allah kata inna syajarataz zaqqum, pokok zaqqum ta'amul asim, makanan orang derhaka. Dalam surah As-Saffat ayat 65 tu kata tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, buah zakum tu macam kepala syaitan. Kayak apa? Mau je tengok syaitan. Ada seorang pelajar dia kata dia nampak syaitan. Nampak jin tak? Kalau dia nampak pun rebah lalu, dia kata apa dah? Syafah Allah. Kita minta Allah selamatlah. Jangan duk nampak. Jangan tengok jin takut. Kalau jin duk tunggu perjalanan, tak ada orang mari masjid ni. Nak gimana? Masjid. Kau dia buka mulut taring panjang gini, lari balik, celondak lagi. Hak jin tak nampak ni pun tak mari masjid dah. Kalau nampak jin, pak kata mari langsung. Jadi Allah gambarkan macam kepala syaitan, dia punya buah zakum. Al-mal'unata, kenapa disebut pokok yang dilaknat dalam Quran? Sebab pokok ni duduk dalam neraka. Neraka ni tempat orang kena laknat. Jadi kita tak usah cari benda pelik, kita cari yang sahih. Dan dengan kata-kata Abu Anas, jangan cari yang pelik, kita cari yang sahih. Jadi dua-dua ni menjadi ujian kepada manusia. Isra' Mi'raj ujian, pokok zakum ujian. Dia kata mana ada pokok dalam api, apa bercakap merapu ni. Kalau setengah bahasa-bahasa budak netizen ni, ini merapu punya cakap. Apa pokok dalam api, boleh apa? Jadi padahal kalau kita kaji bab sains lah ni banyak ya. Ni api duduk dalam laut ni, pasal tu laut macam-macam ada orang jumpa benda pelik dalam dunia ni. Jangan duduk pelik kalau kita rasa kita itu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan ringkas kita, insya-Allah kita akan sambung ayat 61 pada hari Sabtu ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.